Assalamualaikum guys. Hari ni aku berada di satu lokasi dekat Tasik Beris ni. Nama dia Hill Lake View Resort. Di sini ada chalet-chalet bersebelahan dengan Tasik Beris. Contohnya chalet ni. Chalet yang kedua harga dia 210 malam. Mengajak Tasik Beris. So kita boleh dapat tengok Tasik Beris. Memang awesome. Danau Toba Malaysia. Danau Toba Malaysia. So di sana ada apa kata? Kafe. Jom kita jalan layan. Hari ni kita nak menginap di Hillview Breeze. Kita menginap di satu bilik yang menghadap Tasik Beris ni. Jadi ada kemudahan aircon, kipas, TV, Lepas tu ada bilik ayak. Okey, dalam toilet guys. Clear. Okey ni guys, tempat berkemah. Okey guys, ni tempat parking motosikal. Sungai Batang Celik guys. Salah satu tempat yang boleh menginap di Beris, Tasik Beris So ada kolam. Menarik juga. So sebelahnya Tasik Beris. Okey, kita makan di Seri Ternas Restoran Terapung. Tapi kami tak duduk tempat terapung. Ramai sebelah kan? ada Sebelah je. Tempat terapung tu dia itu. Boleh naik bot lagi. Kena sewa. Okey, ni tempat terapung guys. So kita boleh makan-makan di sini. So sebab nak makan di sini ada meja, kerusi. Kolam mandi pun ada guys. Gazebo. Lepak-lepak chill. Wow. Terbaik. Ni kita boleh order di sini guys. Lepas tu order boleh makan di tempat terapung, platform terapung. Okay, hari ni kita jalan-jalan di Pasar Malam Sik guys. Okey, kita berada di waktu malam Sekarang dah pukul 12.30 malam. Suasana malam, lampu-lampu yang dinyalakan pada malam ni guys. Oh, ada yang karaoke ni guys. Okey, Empangan Beris. So kalau nak barbecue pun boleh guys di chalet yang kami sewa ni. Okey, di luar ni ada tempat duduk lepak kan. Ni dah betul-betul menghadap Tasik Beris. Pagi ni kita sarapan di satu gerai di tepi jalan ni, tak jauh daripada resort. Guys, ni kemudahan kemah. Kemah pula apa kan? Lulut bandar guys. Okey, boyak ni mampu menahan 100 kg kat atas Okey, ni chalet lagi. Laluan berwarna-warni. Lepas tu haiwan pun ada. Ayam guys. Ni ayam katik.
Okay, kita boleh hiking ke atas ya. Naik. Jom. Dah hiking tapi taklah penat sangat. Relax saja. Okey, sikit lagi. Taklah tinggi mana. Sekarang saya berada di atas ni. Pemandangan ni lebih jelas lagi lah. Lebih nampak. Kita boleh nampak dari atas. Sebelah sana resort lain lah. Resort Celik Sebatang. Celik Sebatang. Tak ingat nama betul je. Oh, memang mendamaikan. Nak buat apa? Movie ke boleh, nak buat apa? Video klip. Elok lah sini. Sana ada satu chalet tau. VIP. So nak parking pun mudah ni. Okey, belah ni pun ada juga chalet. Sini pun ada. Bagi nak bergambar di atas pelantar ni, kursi turut disediakan. Ini dia. Kita boleh bergambar sini. Petang-petang cantik lah. Pagi kurang. Belah sana pun ada. Guys, cuba pusing ni. Kita boleh bergambar dulu lah. Naik boat. Naik kayak. Berkayak boat boleh lah. Nak memancing. Memancing boleh lah. Okey, panas lah. Jom kita pergi tempat lain lah. Hammock pun ada atas ni guys. Hammock disediakan. Oh, yang tu ni surau noh. Surau. Cafe dah dibuka. Kita makan durian di Durian Pak Bo. Okey, hari ini guys kita nak makan di Dusun Tok Bo. Durian mozzarella. Ceni. Tu dia. Sekilo harga RM28. Ni dalam RM7. Kita makan durian di Durian Pak Bo. Okey, hari ini guys kita nak makan di Dusun Tok Bo. Durian mozzarella. Ceni. Tu dia. Sekilo harga RM28. Ni dalam RM7. Siapa nak makan di sini, kawasan yang luas lah. Boleh makan di bawah pokok. Parking luas. Di bawah pokok pokok manggis. Alright. Belakang pun ada Port Royal. Tepi rumah owner je. Sebelum ni owner katanya dia buat santan. Mungkin selepas ni dia akan buat santan balik lah. Ok guys, hari ni aku melawat ladang landok. Jom kita tengok. Banyak ikut lah. Banyak lah. Ok, ni landok Tajam feeding station. Ni mereka tengah tidur guys. Ngantuk. Lepas makan. Ni bertidur. Tidur. Inilah Landak Raya lah.